Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, welcome back to my channel Trio Lawak. Kat sini kita akan bermain Mobile Legend lagi. So, sebab aku tak ada idea nak main game apa dekat Roblox, so aku main Mobile Legend je dulu. So, tidak salah kita akan... yang ni semua flicker siap. Yang ni semua flicker baik. Aduh, tak apa lagi. Apakan daya kan. So, kita kena... Ni je lah. Tak apa. Harap. Oh, nampak dah. Dia duduk situ orang kantoi bodoh. Kena juga. Aduh. Jangan seronok sangat. Saya kena bantai nangis pula. Aduh. Takut. Gereja hanya ke depan sangat. Hanya orang dah stepek tu. Oi. Oi, Granger gila Granger. Granger. Alamak. I'm sorry Granger. Oi, bawah tak rasa apa jago ke sih? Jagalah bawah saya. Tak apalah. Kita jaga bawah lagi. Oi, lima. Okay, tak apa lagi kita push ya. Kita naikkan level kita dulu, baru jadi kita bantai orang. Nah, jangan lagi buat masalah, jangan pantai je. Oi, Pak Kito. Kepala, oi, Granger. Ayo, apa cerita dah kau ni? Pak Kito memang aku tak lawan. Sebab aku tank, dia fighter pun. Dia langsung cracking kat tu. Paling enggak, masa enggak. Kasih. Kasih paham bos. Kasih paham lah. Kita kasih paham lah. Oh. Masuk. Baik. Sudah kena. Wih. Oi, beda. Kombinator chest. Chest banyak orang. Oh, tendangan maut. Oh, ho. Oh, dia. Masuk tu kena stepek eh. Tak apa. Permulaan. Kacau yang investigation ni. Sepak je.
Oi, dia zong gila. Semua nak mati, jangan mati. Buat apa saya? Dia orang kena. Ui, bapak ah. Zilong tak ada ketek dia gila. Tak ada. Kaki tu dia tak lawan tu. Sakit pun dia. Tak relax tu. Kepala botak ah. Kat dia. Check up. Nasib lah tadi. Sama. Aku duk shoot hampa block the call, bad. Bad. Kon. Zilong nanti kena. Apa. Sabar. Aku sepak angka Ui. Oh no. Ah. Lari. Hampir mati, oi. Gila bapak ni. Faham. Okey. Dia tinggal daripada bawah, tak ada bawah. Go. Kasih rata. Kasih rata. Eh. Okay. Benar guys. Alright ya. So sampai di situ saja untuk Mobile Legends hari ini. So kepada yang belum like sila like, yang belum subscribe sila subscribe. So jumpa di next video yang akan main. Kalau aku tak ada idea nak main Roblox lagi, aku akan Mobile Legends dulu. Okay, so apa-apa yang mana nak main boleh DM aku. Okay, bye bye.